Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada video nombor 4, masih lagi dalam tajuk differentiation. Kali ini kita akan masuk ke topik product rule. Okey, contoh kat sini diberi satu masalah 6x kuasa 2 darab 3x kuasa 2, carikan pembezaan ataupun dy dx. So untuk kita ni, kita akan gunakan product rule untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, product rule macam mana? Jika y sama dengan uv dy per dx sama dengan u dv per dx campur v du per dx. So daripada masalah di atas, kita ambil u sebagai 6x kuasa 2 tolak 1, manakala v sama dengan 3x campur 2. Kita dapatkan du per dx sama dengan 12x, manakala dv per dx sama dengan 3. Okey, kemudian kita masukkan dalam formula lah. Dy per dx sama dengan u kita ialah 6x kuasa 2 tolak 1 didarabkan dengan 3, iaitu dv per dx campur dengan v 3x campur 2 didarabkan dengan 12x, iaitu du per dx. So kita selesaikan lagi lah benda ni. So kita akan dapat 18x kuasa 2 tolak 3 campur 36x kuasa 2 campur 24x. ok, dan pemudahkan, kita akan dapat 54x kuasa 2 campur 24x tolak dengan 3. So inilah penyelesaian dia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.